Daripada obat riak tu apa dia? Hati kita ni nak menghadap pada makhluk tu punca riak. Ya, apabila datang riak itu pada engkau ketika engkau hendak berbuat ibadah atau di pertengahan, awal cantik, tengah dikacau lagi, atau kemudian tengok tu dia main. Awal dia masuk jolok, tak boleh masuk, kan tengah pula dia jolok. Syaitan iblis dan ada nafsu. Tak boleh ujung pula tu. Kemudian daripada makan hendaklah engkau tolakkan riak itu, dan jangan suka engkau akan riak itu, dan jadikan ibadatmu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dia kalau jolok sekali tak boleh dua, last sekali pun tuan. Ya, last sekali dalam minhaj pun disebut oleh pengarang yang sama, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Dia bisik kat kita buat ibadat itu sungguh-sungguh dan ikhlaskan hatimu. Unik sedap, ikhlaskan hatimu, jangan ada riak. Nanti kau dah mati, jasa semua amalmu dikenang orang. Habis kat situ dia pusing. Dia tak perasan. Ya, besok kau dah mati, nama kau harum kan. Kalau patah Melayu apa yang tak boleh pakai? Harimau mati yang meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama tak boleh pakai tu. Tu pepatah paling longkang. Pepatah tak boleh pakai. Ya, manusia mati meninggalkan nama. Jadi kita dah siap, dan kepala kita dah siap. Aku mati, oh, nama aku akan masyhur, aku akan terkenal. Habis terokok ibadat kita. Habis semua, dia tipu kita halus. Ya, jaga. Buat ilahi anta maksud. Apa maksud? Allazi qusidah, benda yang kita qasad dia Allah Ta'ala, tak ada yang lain. Wa ridhaka matlub allazi tulibah, isim maf'ul, mana engkau yang dituntut reda Allah Ta'ala. Maka atini mahabbatan, itu kunci. Allah Ta'ala beri kepada kita mahabbah. Bila mahabbah, rindu betul-betul terpahat di kalbi, dia tak akan pusing. Tetap dia menghadap Tuhan. Kalau dia menghadap tempat lain, sebenarnya mahabbah dia tak betul lagi. Ya,